Ibu penat ni, kita pun penat. Tuan-tuan nak cakap apa? Cakap kat anak kita, ibu ni penat lah nak layan kau. Ibu, saya pun penat dekat preschool, kena manjat, main gelonsong, main pasir, penat juga. Sekarang ni tuan-tuan macam mana nak samakan, macam mana nak faham penat kita? Sama juga kalau kita mengadu kat pasangan kita, bang saya ni penat bang. Suami kita boleh cakap balik, saya pun penat juga, saya pun keluar cari nafkah, saya pun keluar kerja, penat bang uruskan rumah, saya keluar. So masing-masing penat adalah perkataan yang sama tetapi rasanya berbeza. Jadi sebab itulah tuan-tuan, manusia tidak boleh merasai dan memahami secara sepenuhnya apa yang kita rasa. Maka ayat ini mengajar kita bahawa akhirnya hanya Allah saja yang faham, hanya Allah saja yang akan tahu, dan Allah saja yang dapat menterjemahkan kepenatan kita dengan tepat bila kita bercerita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang tuan-tuan, kadang ada orang tanya, dai macam mana saya nak bercakap dengan Allah, sebab kita dah terbiasa cakap dengan Allah ni mesti formal, betul tak? Doa-doa tertentu, which is good, doa-doa kita hafal tu bagus. Cuma kita jangan hanya terikat pada doa di situ. Komunikasi kita dengan Allah bukan hanya di atas sejadah dan dalam surau, tapi juga communication kita dengan Allah ni sepanjang hidup kita, sepanjang masa. Kadang tengah drive kereta, kadang-kadang tengah tunggu makanan, kadang-kadang tengah-tengah kita tunggu train, tunggu anak kita balik sekolah. Itu semua saat-saat kita boleh communicate dengan Allah. Dan bercakap dengan Allah ni, kadang-kadang ada persoalan lagi, dai saya tak pandai susun ayat. Kan tuan-tuan pernah tak dengar kadang-kadang orang doa cantik, ya susunan ayatnya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang menciptakan cinta, yang membisikkan rindu, jadikanlah cinta dan rinduku hanya pada kau. Kita macam mana nak susun ayat ni? Tuan-tuan, tak perlu pun sampai nak syair-syair pun.